Okey, untuk latihan kediri 6.1 dengan menggunakan skala yang sesuai, lukis graf berikut. Y sama dengan 1/2 sin 2x. So, kalau sin, graf sin, awak kena ingat graf dia bermula dengan kosong. Begitu. Itu asas dia. Okey, so ini adalah graf sin. Okey, so sekarang perkara pertama wajib buat mestilah paksi. So, paksi dia, paksi Y dan paksi X. Okey. Kemudian, wajib kosong label X, label Y. So, kat sini bila graf sin, buat je lah. Satu color. Ni sin satu color. Tapi sampai 360 darjah. Jadi kat sini dia satu color, dia 2X. Jadi dua color. Dua kali benda tu. So, kat sini awak lukis lagi sekali. Begitu. Okay, so tak panjang dia, tak muat. Padam balik. Kita buat balik garisan dia. Ni kita panggil dua color. Nampak? Okay, so sini X, kat sini 360 darjah sebab dia guna 360 darjah. Kalau dia guna pi, kita guna pi juga. Okey, apa yang penting lagi? Okey, dia punya maksimum 1/2. Nampak tak amplitude dia 1/2. Jadi dia kat bawah ni pun sepatutnya ni garis putus-putus lah. Okey, kat sini. So, sini negatif 1/2. Boleh? Okey, lama-lama biasa dah tu. Awal-awal memang graf dia tak berapa elok lah. Okey, kemudian kita tengok pula graf kedua. Okey, untuk graf kedua, Y sama dengan 2 tolak cos X. Cos X dia mesti apa? Dia mesti start dengan sini. Itu kalau cos positif. Kalau cos negatif, dia akan terbalik. Okey, terbalik dia akan jadi apa? Dia start dengan sini. Nampak tak? Dia start yang ni sebab dia graf negatif cos. Kemudian 2, maksudnya dia tambah 2. Kalau kat sini 1, negatif 1, dia tambah 2. Ni kosong. Dia tambah, maksudnya dia start dengan 1. Dia akan jadi begini. Begitulah. Okey, kita pergi kepada, kita buat graf dia. Paksi dulu kan. Mana pembarisku? Okey. Paksi X. Paksi Y. So, kita follow graf yang terakhir tu. Okey, jadi kat sini, graf dia akan jadi start dengan 1, naik atas. Begitu. Okey, hujung ni, label. Sini 2 pi pula. Dia 360 darjah, jadi kena guna 360 darjah. Paksi X, kosong, mula dengan 1 lah. Sebab tadi, asalnya negatif 1. Dia naik sebanyak 2. Jadi, dia jadi 1 kat sini. Okey, atas ni asalnya patut tadi 1 tambah 2 jadi 3. So, kat sini adalah 3 paksi Y. Semua tu guna pembaris. Okey, boleh? Siap. Ini. Ni asymptote 1, 2, 3. Okey, asal graf tan 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey. Tapi bila dia negatif, dia akan bermula dari bawah. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey, jadi kat sini kita kena lakar bila 2x bermaksud yang tadi ni adalah x saja. Sekali pusingan satu color. Kalau 2x dia 2 kali. Jadi lukisan dia akan jadi macam ni. Okey, paksi X. Paksi Y. Okey, asymptote. 1. Make sure sampul besar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey. Jadi bermula dengan bawah. So dia akan satu. Dua. 3. Okey, yang tu. Okey, yang ni adalah satu color. Okey, sambung lagi color kedua. 1,
2, 3, 4. So kat sini adalah 360 darjah kosong. So depan dia tak ada nombor, jadi kita boleh letak sini 1, negatif 1. Okey, selesai untuk graf tan. Ya, soalan seterusnya. Lukis graf berikut. Graf yang kedua pula. Graf kedua ni, y sama dengan 3 cos 2x. Bermaksud, awak ingat balik graf cos. Graf cos dia mesti bermula begini je. So kat sini 3 kat atas. Okey, jadi bila 2x bermaksud dia 2 kali. 1, 2. Gitu. Jadi kat sini 2x. Okey, jadi kita lukis elok. Kita tahu gambaran, lukis elok-elok. Paksi x, paksi y. Okey, graf kita 1, graf cos 2. Okey, so kat sini labelkan paksi x, kat sini 2 pi. So 2 pi, kat sini kosong, dia start dengan 3. Bawah dia negatif 3. Okey, ni gariskan supaya nampak dia berada pada garisan yang sama. Dia mesti sama sebenarnya. Okey, so kat sini paksi y. Okey, sepatutnya ini dengan ini sama besar. Okey, boleh? Ni kosong, ni negatif 3. Okey, next. Soalan berikutnya. Y sama dengan negatif sin x tambah 2. So, ingat balik asal. Asal dia apa? Asal dia graf sin. Graf sin mesti start dengan sini. Satu kalau. Okey, bila dia start negatif, kalau ni dia 3. Bila start negatif bermaksud dia terbalik. Macam ni. Macam tu. Dia start yang biru ni macam tu. Okey. Okey, lepas tu tambah 2. Maksudnya dia start dengan sini kosong. Tambah 2. Graf tu naik 2. Begitu. Okey. Yang ini patut 3 tambah 2 dia akan jadi 5. So graf dia akan jadi macam ni. Okey.